Kalian bila nak risau bekas 100 gram, tangan saya kena cerah sebelum hari bahagia saya. Saya pakai satu bekas pun dah menjadi. Bila kepak-kepak kebum-kebum tu? Syononya bila sarung cincin, tangan dah putih-putih melepak tu, ya Allah. Cincin tu lagi menyerlah terselah bila mana tangan kau dah putih kan? Sebenarnya tangan hang tu lagi kebabum daripada cincin tu sebenarnya. Ramai bakal-bakal pengantin dah dapat cerahkan muka, dapat cerahkan tangan. Susah lah cakap macam ni. Yang penting kena konsisten. 100 gram memang dah habis. Jilat, lamber. Lagi nak tunggu dari stok mungkin hujung bulan ataupun awal bulan depan. Sempena hari jadi anak-anak Kak Lin. Anak Kak Lin ada 2 orang hari jadi now. Sempena hari jadi anak-anak Kak Lin nak bagi hari special untuk korang. Apa dia? Special untuk korang. Esok kalian akan live jam 2 petang pada hari Rabu 17 hari bulan 4. Jumpa esok. Okey, siapa cepat dia putih dulu.